Assalamualaikum. Dalam video kali ni kita nak cerita pasal cukai SST. Ya, semua tahu lah noh. 1 Julai ni ada barang yang kena cukai. Tapi bukan semua. Barang keperluan macam ayam ke, ikan ke, beras, susu, ubat ke, simen ke, semua tu tak kena cukai langsung. Buah macam yang kita import selama ni, apple ke, oren, kurma, limau mandarin pun tak kena cukai SST ni. Barang pilihan macam salmon yang mahal-mahal macam kain sutra apa semua tu kena 5%. Barang yang kayangan-kayangan yang memang jarang lah kita nak, orang-orang biasa ni nak pakai, macam basikal lumba, macam lukisan-lukisan antik, hak tu kena 10%. Dekat yang servis-servis pun ada juga cukai dekat servis, macam sewa pejabat. Sewa pejabat bukan rumah, projek binaan yang besar-besar, klinik swasta, sekolah swasta, servis makeup, semua tu kena antara 6% sampai 8%. Tapi kita jangan duk buat galut lah. Rumah biasa, hak berniaga kecil-kecil, semua tu dikecualikan. Lega lah noh. Rakyat biasa tak terjejah pun. 85% rakyat biasa tak terjejah. Kalau hang ni orang berniaga, boleh cek awal-awal cukai baru ni. Kalau nak tahu lebih lanjut, kena pergi tengoklah dekat laman rasmi MOF dan juga Custom Diraja Malaysia. Jadi share lah video ni kan, bagi mak, abah, tok wan faham noh.